saya pakai. Ni lah stok ni. Alora Pen. Dia ada jenama dia dekat sini, kat belakang kan. Ada nama dia, nanti nampak Alora situ. Okey, saya pakai. 1 minggu saya sudah komplain. Tak ada apa-apa pun mak. Alung pakai macam mana? Alung balik kerja, Alung buka lah. Bukan macam tu. Pakai 24 jam. Mak cakap, habis tu mandi. Mandi buka sekejap, lepas tu pakai balik. Tidur pakai. Okey. Alung buat macam tu. Selepas 24 jam pakai 1 bulan. Itu kaki cucuk-cucuknya. Memang saya jalan macam ni pun tak boleh tau. Pijak batu lagi tak boleh sebab sakit. Itu cucuk-cucuk hilang terus total. So cakap amazing betul stokin ni. Apa yang diorang buat? Rupa-rupanya dalam stokin ni ada FIR teknologi, guna fiber condension. Bagaimana Alora ni berfungsi? Alora adalah pakaian Far Infrared Garment, pakaian berteknologi tinggi yang dikeluarkan oleh syarikat B International yang menggunakan teknologi Kodenshi. Dalam fiber Kodenshi ni ada microceramik sehalus 0.3 mikron. Teknologi Kodenshi microceramik halus tadi dijadikan dalam bentuk benang. Benang pula ditenun menjadi fabrik fiber Kodenshi dan kemudiannya ia dijadikan pula dalam bentuk pakaian, dan antaranya adalah Alora Pants. Okey, bagaimana Alora ni berfungsi? Alora ni kita mesti pakai dan ia mesti bersentuhan dengan kulit. Bila bersentuhan dengan kulit, ia akan absorb suhu badan kita dan hasilkan convert kepada terapi far infrared. Far infrared yang dijana ni akan ditembak masuk ke dalam badan kita sedalam 4 cm. Untuk yang dah memiliki Alora, please pakai sebab Alora ni hanya berfungsi apabila ia bersentuhan dengan kulit. Kalau kita tak pakai, kita gantung dalam almari ke, letak atas meja, ia tidak memberi apa-apa manfaat pun kepada kesihatan. Macam saya ceritakan tadi, apabila kita pakai Alora ni, kulit badan kita dia akan tidak balas. Badan kita ni kan berhaba, menghasilkan haba suhu badan. Jadi haba ini diserap oleh fiber Kodenshi ni dan tukarkan kepada sinaran inframerah jauh ataupun far infrared. Far infrared ini adalah gelombang yang cukup kuat. Walaupun kita tak nampak dengan mata kasar, ia sebenarnya bergetar sama dengan getaran molekul air dalam badan. Badan kita ni sebenarnya dipenuhi dengan air. 60 ke 75% adalah air. Dalam salur darah air, dalam sel pun air, antara sel pun air. Jadi air adalah komponen yang sangat penting dalam badan kita. Far infrared yang ditembak masuk tadi bantu mengaktifkan molekul air dalam badan, menjadikan ia lebih kecil dan lebih aktif. Ini membawa kepada peredaran darah yang lebih baik ke tahap mikrokapilari darah. Terapi far infrared yang bantu mengaktifkan molekul air dalam badan tadi bantu menghasilkan peredaran darah yang lebih lancar, bantu badan dalam proses detoksifikasi yang lebih berkesan, yang mana toksin dan buang-buangan lebih mudah disingkirkan melalui peluh, air kencing dan juga pernafasan. Apabila aliran darah semakin baik dan lancar, ini membantu membekalkan lebih banyak oksigen dan nutrien kepada sel. Dengan lebih banyak oksigen dan nutrien dihantar ke sel, penghasilan tenaga ATP meningkat. Proses ini bantu dalam pembakaran lemak yang lebih efisien. Selain daripada itu, terapi far infrared ini juga sebenarnya bantu badan dalam menghasilkan nitric oxide secara natural, menjadikan ia natural painkiller kepada badan. Bila badan terima far infrared ini, ia juga bantu badan dalam melegakan, mengurangkan keredangan, ketegangan, kekejangan dan juga keletihan otot. Bagus dalam proses penyembuhan dan ia juga dikenali sebagai healing energy. Sebab tu kita boleh search banyak sangat testimoni daripada skolosis, slip disc, varicose vein, kram kaki, kejang kaki, masalah lutut, tak boleh nak sujud. Kesakitan mereka ni berkurang setelah memakai Alora.